Hai semua, pernah tak kita terfikir kenapa pendidikan tu penting sangat sampai dianggap sebagai hak asasi manusia? Hari ini kita akan kupas satu janji besar peringkat dunia yang dipanggil pendidikan untuk semua. Dan yang paling menarik, kita akan tengok macam mana janji global ni diterjemahkan kepada tindakan sebenar di Malaysia. Jom kita mulakan. Okey, kita mula dengan satu soalan yang paling asas, tapi soalan ni betul-betul kena pada kita semua. Adakah pendidikan yang berkualiti itu satu keistimewaan untuk sesetengah orang je ataupun ia sebenarnya hak mutlak setiap orang? Persoalan inilah yang jadi pencetus kepada satu gerakan di seluruh dunia. Untuk jawab soalan tadi itulah, negara-negara di serata dunia berkumpul dan membuat satu janji yang sangat besar. Ini bukan sekadar cakap-cakap kosong tau, tapi satu komitmen antarabangsa yang serius untuk mengubah dunia pendidikan. Dan inilah dia janji tersebut, Pendidikan untuk Semua atau nama pendeknya EFA. Cuba kita tengok 3 perkataan penting kat sini. Pertama, global, maksudnya satu dunia setuju. Kedua, semua. Ini bermakna tak ada seorang pun yang boleh tercicir. Dan yang paling penting sekali, berkualiti. Bukan setakat ada bangunan sekolah, tapi apa yang diajar di dalamnya mesti betul-betul bagus. Sebenarnya, nak faham EFHA ni senang je. Kita boleh pecahkan kepada 2 soalan mudah. 1, untuk siapa janji ni? Jawapannya untuk semua orang, tak kira umur. Kanak-kanak, remaja, sampailah orang dewasa. Soalan kedua, apa yang dijamin? Bukan sebarang pendidikan ya, tapi pendidikan asas yang berkualiti tinggi. Jadi, kuncinya adalah inclusivity dan standard. Okey, kita dah faham konsep besar kat peringkat dunia. Sekarang, mesti kita tertanya-tanya kan, macam mana pula dengan Malaysia? Adakah janji ni cuma tinggal atas kertas je? Ataupun kita memang ada plan tindakan kita sendiri? Jawapannya, ya, sudah tentu ada. Malaysia ada plan tindakan yang sangat tersusun dan komprehensif. Jom kita lihat macam mana negara kita ambil janji besar peringkat antarabangsa ni dan olahnya menjadi satu strategi kebangsaan yang mantap. Semuanya ada dalam satu dokumen yang amat penting, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau yang biasa kita dengar PPPM. Inilah dia blueprint pendidikan negara kita, peta jalan yang menunjukkan ke mana arah tuju sistem pendidikan kita. Plan ni bukanlah benda baru tau. Ia dah pun dilancarkan pada tahun 2013 lagi dan akan berjalan sehingga tahun 2025. Garis masa yang panjang ni menunjukkan ini adalah satu usaha jangka panjang yang serius untuk betul-betul mengubah sistem pendidikan negara. Dalam PPPM yang begitu besar tu, ada satu bahagian yang secara langsung menyahut seruan pendidikan untuk semua tadi. Bahagian inilah yang kita panggil aspirasi equity. Jom kita fokus kat sini. Kalau kita sebut aspirasi equity, frasa kuncinya ialah merapatkan jurang. Maksudnya, bukan sekadar bagi semua orang masuk sekolah. Ia lebih mendalam daripada itu. Ia tentang memastikan setiap pelajar, tak kira latar belakang mereka, sama ada dari keluarga berada atau kurang mampu, dari bandar atau luar bandar, dapat peluang yang betul-betul adil dan saksama. PPPM secara spesifik sasarkan 3 jurang utama untuk dirapatkan. Pertama, jurang sosio-ekonomi. Maksudnya, anak seorang pekebun kecil sepatutnya mendapat peluang pendidikan yang sama hebat dengan anak seorang CEO. Kedua, jurang bandar luar bandar. Kualiti guru dan kemudahan di sekolah pedalaman mesti setanding dengan sekolah di tengah-tengah bandar besar. Dan ketiga, jurang gender. Memastikan jantina tidak menjadi penghalang untuk sesiapa pun mendapatkan pendidikan terbaik. Nampak tak kaitannya sekarang? Aspirasi equity dalam PPPM, inilah cara Malaysia mengambil satu janji besar di peringkat global dan mengubahnya menjadi satu tindakan konkret yang memberi kesan langsung kepada rakyat kita sendiri. Ia menunjukkan bagaimana satu wawasan antarabangsa boleh menjadi kenyataan di peringkat tempatan. Jadi, kita dah lihat janjinya, kita pun dah lihat pelannya. Tapi perjuangan ini masih jauh dari selesai. Persoalan terakhir untuk kita sama-sama renungkan ialah apakah peranan kita semua sebagai sebuah masyarakat dalam memastikan cita-cita murni ini bukan sekadar dasar atas kertas tetapi menjadi satu realiti yang dapat dirasai oleh setiap anak-anak di Malaysia. Fikir-fikirkan.